Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami bawakan kepada anda liputan khas dari program Ekspedisi Lestari sempena program Wakil Rakyat untuk Rakyat yang berlangsung dengan penuh meriah. Program bermakna ini telah dirasmikan oleh Yang Berhormat Tuan Haji Adli bin Zahari dengan pelibatan pelbagai pihak dalam usaha memupuk kesedaran terhadap kelestarian alam sekitar dan kesejahteraan komuniti setempat. Di bawah kerajaan Negeri Melaka yang berperanan sebagai agen pengawas Puan Siti Rohana Binti Rahman, Kebahagiaan Amanah Hijau dan Masyarakat yang berusaha Besar Sekolah Kebangsaan Datuk Dewan Mesir, Puan Hajah Aini Japur dan PKT dan juga kalian majlis yang sampai pada tersebut. Dan pada pagi ini kita dapat sama-sama terima kasih kepada Ketua dan juga seluruh warga sekolah dan terkait juga dengan penggunaan tenaga dan semua perkara-perkara yang terkait dan semua inilah walaupun elektrik ataupun itu kita tak tutup lampu kita di rumah. Tapi sebenarnya kalau kita lihat ini semua kita boleh menjimatkan banyak perkara. Cuba minta dengan ibu bapa tengok bil elektrik ini. Patutnya juga kita kena bayar semua. Itu semua berpunca daripada kita, bukan berpunca daripada kita. Sebenarnya rumah kita kalau satu pasang atau tak cukup itu, kita akan untuk menguruskan sisa makanan ni saja hampir 40 juta ringgit. Jam kan, balik lambatlah 3 jam. Sampai rumah mereka nak sampai daripada masa saya turun, masa tu saya duduk di tangga batu. Setiap benda yang kita post, itu adalah duit. Dan mungkin itu boleh 2-3 kali dia pergi haji. Bersama saya Yang Berhormat Tuan Haji Adli bin Zahari, Timbalan Menteri Pertahanan Malaysia, Adun Bukit Katil, Melaka. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam. Terima kasih kerana sudi bersama kami sempena program kelestarian pada hari ini. YB, bolehkah YB kongsikan secara ringkas apakah objektif utama program kelestarian Wakil Rakyat untuk Rakyat yang dilaksanakan hari ini dan mengapakah YB melihat program kelestarian seperti ini penting untuk didedahkan kepada murid sekolah rendah? Sebenarnya kita bersempena dengan program Wakil Rakyat untuk Rakyat. Kita ada pelbagai program. So salah satu daripada program kita adalah melalui Perbadanan Teknologi Hijau Melaka. Adalah kalau kita lihat ekspedisi Lestari ini untuk memberikan kesedaran tentang isu yang melibatkan perubahan iklim, akan terkait juga dengan kehidupan seharian kita. Ekspedisi Lestari Bukit Katil. Jelaslah bahawa program Ekspedisi Lestari ini bukan sahaja memberi pendedahan kepada masyarakat, malah mendidik kita semua agar lebih bertanggungjawab terhadap alam sekitar. Kami dari DHTV SK Datuk Damang Husin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat, khususnya YB Tuan Haji Adli bin Zahari atas sokongan dan komitmen dalam menjayakan program ini. Teruskan bersama DHTV, berita dari sekolah untuk komuniti. Sekian, terima kasih.